Kakak cerita berlaga air ni. Berlaga jadi air tu membuat naik ke atas balik. Lepas tu kita dah try masuk kapal, tapi tak berapa sikit. Maksudnya kita tarik air pun still air banyak juga kan. Dah ada tembok, Dia tak ada bom lah, tak ada. Masalah dia tak ada ban kan. tak ada ban. Kadang-kadang risiko tinggi lah. Betul pula, bila kita korek kadang sungai macam dia tu, dia yang ada akan rembak lah. Lagi akan hancur. Sensor bawah lah. Ni hydrologi ni. Mana level, water level bila abang ni? Mana dia ada certain ni? Settle dulu lah. Cuma saya ni kebunyi bila dah level yang bahaya lah. Pasti pada masa dia ada amaran lah. Tahun ni ada kejadian tak tahun ni? Ada. Air naik? Setiap kali kalau lepas dia, memang air ni naik, dia akan masuk dalam lapor dia. Oh, I see. Rumah siapa ni? Rumah siapa? Rumah siapa? Oh, Mama. Siapa duduk sini? Ya. Dulu parit kan? Parit. Melangkah gitu je. Boleh tangkap ikan timbah masa tu. Betul. Depan saya tempat perkukuhkan sini dan juga ngalang air tu masuk.